beliau mengqada puasanya di bulan Syaban. Dan Nabi Muhammad SAW membenarkannya. Apa hadisnya? Kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dahulu aku mempunyai hutang puasa Ramadan, maka aku tidak mampu mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis ini kalau kita lihat adalah hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini bermakna Aisyah dan isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain melewatkan qadanya imma di bulan Rajab ataupun di bulan Sya'ban. Boleh kan? Ini hadis Bukhari. Jadi sesiapa nanti di bulan Syawal yang ada hutang, terutama kaum muslimah, boleh puasa 6. Boleh puasa 6 merujuk kepada hadis Bukhari dan Muslim ni. Tapi ada orang dia tetap nak mengatakan saya hendak puasa qada dulu, kemudian baru puasa 6. Siapa yang menentukan hukum seperti ini sedangkan tidak punya hujah, salah. Hukumnya menentukan satu hukum yang tidak ada hujah, bermakna dia sudah buat satu kesilapan besar. Jadi tuan-tuan, besok siapa nak puasa 6, puasa 6. Dan puasa 6 tidak semestinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berurutan seperti itu. Di dalam hadis puasa 6 di bulan Syawal. Yang penting di bulan Syawal. Bila? Awal Syawal, pertengahan, hampir hujung, silakan. Yang penting jangan tinggal puasa 6. Pula ada pula satu istilah di kampung saya di Muar, kampung rumah saya. Masyarakat di situ ada satu istilah Hari Raya Ketupat Besar. Pernah dengar? Mereka rasakan satu Syawal itu Hari Raya, tapi kecil. Bila Hari Raya paling besar? Bila puasa 6. Lepas puasa 6, mereka berbuka, dikatakan, mereka buat ketupat semula, dikatakan berbuka puasa ketupat besar. Istilah ini tidak ada, jangan dibuat-buat. Kalau kita nak buat seperti itu, mana dalilnya? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berilah hujahnya kalau apa yang anda katakan ini benar. Kalau tidak, kita tinggalkan. Tidak ada puasa dan tidak ada hari raya ketupat besar, tidak ada. Kalau masih ada di Singapura, kita katakan ini adalah satu ciptaan baru. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawaraddun. Dalam hadis Bukhari, siapa mereka satu ciptaan yang bukan daripada kami, daripada agama Islam, maka rekaan itu raddun. Ali Hasan dalam kitabnya Usulul Bidah, ya, ilmu fi usul bidah, dia mengatakan raddun di sini adalah bid'un. Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan raddun di sini bid'un. Jadi jangan buat bid'ah. Tolong ya. Jadi puasa 6 silakan, tetapi mengkhususkan hari raya setelah puasa 6, setelah merayakan hari raya yang satu Syawal, ataupun tidak mempedulikan satu Syawal, tapi dia buat hari raya yang baru. Sedangkan kata Nabi kita hanya ada 3 hari raya: Idul Fitri, Idul Adha, Idul Ayyam. Idul Fitri hari raya puasa, Idul Adha hari raya haji, Idul Ayyam hari Jumaat. Jangan buat lagi satu Id ketupat besar, tidak ada. Kalau ada, bawa hujah. Kalau tak ada, lebih baik kita tinggalkan, kerana ditakuti kita mencipta sesuatu yang baru. Dalil yang membolehkan kita berbuka di hari tidak kira selepas Syawal bulan apapun, dilihat halaman 18. Fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Baqarah 185. Maka berpuasalah pada hari-hari yang lain, yakni berbukalah ataupun berpuasalah, qada'lah di hari-hari yang lain bagi orang yang ada puasa qada' tadi. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesusahan bagi kamu. Yakni dalam puasa Allah nak kamu mudah sekali berpuasa. Tapi jangan mudah terus tak berpuasa. Itu kalau tak berpuasa hukumnya boleh bawa kepada kekafiran. Lihat di halaman 19 di bawah tu, menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah,
Ayat ini, yakni ayat di surah Al-Baqarah 185, ayat ini menunjukkan wajibnya mengqada puasa tanpa ditentukan waktunya. Kerana lafaz ayat tersebut berlaku sepanjang masa tanpa ditentukan pada masa-masa tertentu. Lihat Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid kedua halaman 282, Qurtubi. Imam Qurtubi adalah imam tafsir yang tidak dipertikaikan tentang kehebatannya. Satu lagi, ada orang mengatakan 2 dalam 1. Apa dia 2 dalam 1? Saya berniat puasa qada dan masukkan puasa 6. Tidak boleh. Jangan dikiaskan dengan apa sekarang yang ada sempur 2 dalam 1, 3 dalam 1. Sebab ada orang 3 dalam 1, percaya kan? Oh, saya qada puasa dulu dan saya tertinggal. Masukkan di situ. Saya qada puasa yang lalu ni dan saya niat puasa 6. 3 dalam 1. Tidak boleh. Sebab kita boleh qada waktu-waktu yang lain. Puasa 6 dulu. Dan puasa 6 tidak boleh dicampur dengan qada-qada ataupun nazar. Tahu nazar? Sebab nazar tu wajib. Siapa yang bernazar wajib berpuasa kalau dia sudah bernazar. Puasa 6 boleh dilakukan dengan terus-menerus berpuasa selama 6 hari atau dipisah-pisahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Dari Abu Ayyub bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadisnya hadis diriwayatkan oleh Muslim dan ramai lagi perawinya. Siapa yang berpuasa sebulan, bulan Ramadan, diikuti dengan puasa 6, dalam hadis Muslim,